Okey korang, sekarang kita nak pasang mesin rompot Mitsubishi TB33. Okey, untuk nak pasang ni kita kena keluarkan dulu dia punya spare part. Okey, untuk Mitsubishi Kanajawa ni TB33, untuk barang dia kita tengok apa saja yang dia bagi. Okey, untuk dia punya barang kita ada dia punya cover. Dia bagi cover dia. Cover dia ni pun jenis yang besar, tebal lah. Memang kualiti dia terbaik lah untuk jenama Mitsubishi TB33 ni. Okey. Lagi dia ada bagi pisau. Untuk pisau dia pun made in Japan dia tulis. Memang tebal lah. Tebal. Yang ni korang boleh bagi tajam ni daripada kilang memang dia tak tajam. Kalau korang nak tajamkan dia korang boleh asah lah. Okey. Korang boleh asah. Okey. Ni. Ni dia punya tool. Untuk tool ni dia ada spana tool Allen key dengan spana. Ni ada spare part dia yang kita kena pasang juga. Okey. Nanti saya tunjuk cara nak pasang dia. Lagi dia ada bagi dia punya handle. Ni untuk pemegang dia lah. Biar batang tu tak gegar masa korang potong rumput nanti. Ada manual book. Ada botol untuk nak bancuh dia punya petrol. Okey. Dekat sini dia punya batang. Untuk batang ni kita tunjuk nanti sekejap lagi kita pasang. Okey. Kita turunkan dulu. Okey, kita nak pasang ni kita kena buka dia punya batang ni daripada kotak dia. Kita keluarkan dia. Okey. Okey, untuk batang Mitsubishi TB33 korang boleh tengok memang kemas. Memang kemas, memang cantik. Dia punya batang pun jenis batang yang ringan. Okey, menggunakan material alloy. Yang ni tahan, ringan. Okey, ni sesuai buat korang nak pakai dalam masa yang lama. Tak adalah yang tangan tu lengur sangat nak angkat batang mesin rumput berat kan. Ni ringan dia punya batang. Okey, lagi ada punya fleksibel dia. Ada fleksibel dia. Okey, kita nak pasang. Pertama kita kena pasang dia punya barang, dia punya spare part yang dekat handle dulu korang. Baru kita nanti masuk dekat engine. Okey, nak pasang pertama tu korang boleh tengok dekat sini. Ada cover dia, cover kepala mesin rumput. Ni kita kena pasang ni. Kita keluarkan semua spare part dia. Okey. Kat sini ada dua skru. Ada tiga ada tiga skru. Ni kita kena masuk dekat depan ni. Kita kena pasang dekat dia punya kepala ni korang. Sebelum kita pasang kita kena buka dulu dia punya nut ni. Okey, buka. Ni dia. Korang masuk dekat sini. Okey, korang masuk dekat sini. Korang ikat dia punya skru. Okey. Kita ikat dia punya skru. Okey. Allahuakbar. Okey. Korang tengok video ni sampai selesai. Nak pasang dia ni sangat-sangat mudah. Okey, saya tak nak baik cerita kat sini. Korang boleh layan je video saya ni. Kalau korang suka jangan lupa like, comment and subscribe. Okey. Dah kita pasang, kita masuk balik dia punya kepala ni. Nak masuk tu macam ni. Okey, masuk dia punya wasa yang besar, kita ikat dia punya nut. Okey, settle. Yang ni kita tak payah pakai sebab kita tak pakai lagi. Pakai macam ni je. Lepas tu kita pasang dia punya cover korang. Part kedua nak pasang cover dia. Buka dulu guna dia punya screwdriver. Satu lagi. Okay. Yang satu tak payah buka habis, yang satu buka sampai habis. Okey, dah macam ni korang kena masuk dekat sini. Dekat bawah stiker korang. Jangan dekat sangat, jangan jauh sangat. Okey, letak dekat bawah stiker. Pasang. Macam ni. Ikat. Okey. Lagi satu.
Okey. Ikat kuat-kuat korang ni saya nak tunjuk dekat korang contoh saja cara pasang dia. Tapi kalau korang nak pasang nanti nak pakai, korang kena ikat semua kuat-kuat. Okey. Dah kita pasang cover, kita pasang dia punya handle pemegang. Handle pemegang ni. Okey. Kita pasang dekat sini. Depan throttle. Okey, depan throttle jangan jauh sangat. Kita kena buka guna Allen key. Allen key dia bagi sekali bagi Allen key pun jenis yang panjang punya. Ni saya buka dulu dah saya buka nanti. Dah kita pasang. Okey korang, saya dah buka dia punya nut. Dia punya Allen key, sekarang kita masuk. Okey. Untuk yang dia punya clip ni, dia dekat depan dia dekat depan macam ni. Jangan korang pasang terbalik macam ni. Terbalik macam ni nanti tak selesa korang pegang. Buat macam ni. Okey. Korang tarik je. Ni kan korang buat macam ni kan tak basuh kan. Korang tarik je. Jangan takut dia patah. Memang dia boleh tarik macam ni. Okey. Korang buat macam ni. Jauh sikit daripada handle. Daripada throttle. Buat jauh sikit. Macam ni. Okey. Dah korang pasang macam ni. Korang ikat dia punya nut dia balik. Dia punya Allen key dia balik. Ikat balik Dia ada bagi 3 Allen key. So korang kena buka semua. Dah korang buka semua. Nak masuk tu korang pasang balik. Ikat dulu. Okey, ni saya pasang dulu. Nanti settle saya bagi tunjuk balik. Okey korang, saya dah pasang dia punya nut. Saya dah ikat dah 3 Allen key dia ni. Okey. Okey. Korang pastikan ikat semua kuat. Okey, dah macam ni. Dah boleh dah. Dia punya throttle pun tak ada sangkut dekat dia punya handle. Senang lah. Dah tu kita kena pasang dia punya fleksibel. Okey, nak pasang dia punya fleksibel, kita kena buka ni. Fleksibel tu yang mana? Ni fleksibel, nama dia fleksibel korang. Ni nanti dekat dalam ni ada dawai dia. Inilah fleksibel dia. Okey, ini function dia untuk nak pusing dia punya pisau daripada enjin ke batang. Okey, ni function dia untuk nak pusingkan dia punya pisau lah. Kita nak pasang ni, kita kena tengok korang. Dia ada depan, ada belakang. Ada depan, ada belakang. Okey. Untuk yang bahagian depan, nak masuk dekat batang, dekat handle, korang kena tengok yang ada longkang ni. Ni untuk nak masuk dekat dia punya batang. Yang ni untuk masuk dekat enjin. Dekat enjin dia kena ada yang ada lubang ni. Yang ada lubang ni korang kena masuk dekat enjin. Okey, sekarang kita nak pasang yang dekat batang dulu. Nak masuk dia punya fleksibel ni, korang pertama-tama kena masuk dekat batang dulu korang. Dekat batang ni ada Allen key, korang kena buka. Korang kena buka Allen key dia. Bagi buka habis, okey. Sekejap saya bukaan dulu. Okey. Korang kena cabut bagi buka habis, lepas tu korang bagi masuk. Masuk dia punya fleksibel. Okey. Dah masuk macam ni. Korang cucuk balik dia punya Allen key. Bagi ngamkan dekat longkang dia ni Allen key ni kena masuk ngam-ngam dekat longkang ni. So kena bagi ngam dekat lubang dia. Okey, dah ngam cucuk. Kalau dah masuk macam ni, berarti ngam lah. Korang boleh ikat guna Allen key dia. Okey, good. Korang boleh ikat terus. Bagi ikat kuat-kuat biar tak tercabut. Okey, settle. Tolak dia punya getah dia. Okey. Lepas tu kita bagi pusing dia punya fleksibel ni. Bagi masuk ke dalam. Bagi masuk ke dalam, pusing sampai masuk. Saya pusing dulu sampai dia masuk. Nanti masuk tu saya bagi tunjuk macam mana dia masuk. Korang kena buat dia punya fleksibel sampai pendek macam ni, kuas sikit saja. Okey, dah kuas sikit macam ni, korang boleh masuk dekat dia punya enjin lah. Dekat enjin bahagian belakang ni korang tengok ada pin. Dekat dia punya mangkuk kelas ni ada pin. Pin ni korang kena tarik ke atas. Korang kena tarik ke atas. Yang lubang ni menghala ke atas juga. Okey, masuk dulu. Dia punya fleksibel. Dia bagi ngamkan dulu. Sebab dia akan masuk dekat dia punya ni. Okey, dah masuk macam ni. Korang tarik dia punya pin. Pusing sampai dia masuk. Korang cari lubang dia tadi. Dah bunyi tak, dah lock. Korang try tarik, tak cabut, settle. Dah lepas ni kita nak pasang dia punya kabel minyak pula. Okey, untuk kabel minyak ni senang saja korang. Untuk jenama Mitsubishi nak pasang dia punya
kabel minyak senang saja. Sebab apa? Dia menggunakan adapter. Dia tak payah sambung dekat throttle lagi dah. Korang masuk dekat adapter. So korang kena buka saya dia punya adapter ni. Buka macam tu. Nampak tak? So kabel minyak ni korang cucuk je dekat lubang kabel adapter ni. Masuk. Tarik. Settle kan? Lepas tu korang klip balik. Klip balik. Dah. Senang. Lepas tu cucuk dia punya kabel on, kabel off dia. Kabel switch off dia. Okey korang. Macam mana korang rasa? Mudah tak mudah korang? Senang tak senang? Untuk nak pasang Mitsubishi TB33, dia macam ni saja. Okey, settle semua daripada kepala, dia punya cover, dia punya handle, fleksibel, kabel minyak, switch off, semua kita dah pasang settle. Okey. So buat korang siapa-siapa ada family korang atau member korang yang tak tahu cara nak pasang mesin rumput Mitsubishi TB33 ataupun TB43, cara pasang dia sama saja. Korang boleh share lah video saya ni, okey. Kalau korang suka jangan lupa like, comment and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.